Assalamualaikum semua sahabat-sahabat sehobi, sahabat-sahabat semua peminat-peminat ikan hiasan, ikan akuarium. Aku buat video kali ni aku nak kongsi sedikit lah. Kongsi sedikit tentang pemakanan ikan arwana ulat roti. Kelemahan-kelemahan pada ni lah, antara makanan ikan kelisa atau arwana ni, ulat roti ni. So antara salah satunya, aku tak berapa nak suka bagi ikan aku ni makan ulat roti ni. Salah satu dia, punca dia disebabkan inilah kan, kotor nampak. Akuarium tu jadi kotor, banyak macam habuk-habuk ni. Ni habuk-habuk ni kan, disebabkan ikan roti, ulat roti ni. Inilah antara satu punca aku tak suka betul. Dia akan merosakkan filter kita pun ya juga. Kena tu, filter kita tu nanti jadi cepat kotor. So itulah salah satu antara punca utamalah kalau pendapat aku. Aku tak suka bagi ikan aku ni makan ulat roti ni. Lepas tu, ulat roti ni dia ada lagi beberapa kelemahan. Okey, aku nak ceritalah sedikit. Tu salah satu dia, itulah dia cepat, akuarium tu cepat jadi kotor. Keduanya, ulat roti ni dia tinggi lemak, tapi dia kurang nutrisi lah. Nutrisi dia tak seimbang. Kalau selalu sangat bagi kat ikan kita ni, nanti ikan kita ni akan cepat gemuk. Tapi dia punya pembesaran dia tu dan kesihatan dia tak berapa nak elok lah, tak berapa nak baik. Okey, lepas tu ulat roti ni dia susah sikit nak hadam. Sebab kulit dia ni keras. Kulit ulat roti ni dia keras, dia susah nak hadam. Lepas tu bila ikan kita ni tak hadam elok, lepas tu tahi dia tu, najis dia mulalah jadi panjang kan, jadi lembik, membuatkan akuarium kita kotor. Lepas tu lagi salah satu kelemahan dia, ulat roti ni untuk arwana kan, ikan mahal macam inilah MGBB ni ataupun crossback, ulat roti ni tak bantu sangat menaikkan warna. Malah dia boleh jadi makin pudar warna sisik ikan kita ni. So lagi arwana ni dia, ulat roti ni tak boleh nak jadikan makanan khas lah sebenarnya untuk ikan kita, untuk ikan kelisa ni. Kita jadikan dia sebagai snack je lah, jarang-jarang kasih makan. Okey lah kan. Kalau kita terlalu kerap bagi dia, itulah banyak kelemahan juga ulat roti ni. Nanti dia susah nak hadam makanan lain. Kalau kita dah selalu sangat bagi, dia susah nak makan pelet, dia susah nak makan udang. So tak digalakkan sangat lah. Itu pendapat aku lah kan. Lain orang lain cara. Sebabnya ulat roti ni ramai juga selalu suka bagi sebab dia murah. Dia murah sikit. So itulah serba sedikit kan. Aku nak kongsi tips tentang inilah salah satu makanan arwana ni, ulat roti. Tapi aku paling tak suka sekali sebab tank kita ni jadi, akuarium kita ni jadi kotor. Nampak tu dia berhabuk macam tu. Ini aku baru tak tukar air, baru tak sampai sehari pun lagi dia dah macam ni lah. Nampak dekat atas tu kan. Macam tu lah. So penutup video aku ni, aku nak bagi sedikit ni lah penutup dia. Kalau nak jaga kesihatan ikan arwana kita ni dan air tahan lama, kita tak boleh bagi direct lah ulat roti ni. Jadikan ia sebagai snack je untuk untuk ikan kita ni. Sebagai jarang-jarang bagi tak ada masalah, campur sikit dengan makanan lain ke. Jangan terlalu kerap lah bagi ulat roti ni. Itulah sedikitnya.
Okey gang, kalau video ni ada sikit-sikit gang, ada yang membantu, kok ada yang bertanya ke tentang ulat roti ni boleh tak dijadikan makanan utama ikan arowana kita ni, jawapan aku tak berapa sesuai lah. Okey gang, aku yang mana-mana belum subscribe ke, minta tolong subscribe subscribe, like, komen, bagi aku semangat sikit nak buat video-video yang seterusnya, nak berkongsi minat tentang ikan kelisa atau arowana ni. Nanti aku akan upload video lebih banyak lah, dan share sedikit-sedikit tips, ilmu, pengalaman aku menjaga ikan ni. Okey geng, terima kasih.